Singapura dari RM8.20 ke RM11.19 seliter, naik 36.5%. Indonesia subsidi kekal untuk individu RM1.85 seliter, untuk sektor komersial RM3.85 seliter, jauh lebih rendah daripada Malaysia. Kerajaan Indonesia serap tekanan harga global. Thailand dari RM3.58 ke RM3.68 seliter, naik hanya 2.8%. Mereka guna oil fuel fund untuk kawal harga. Sekarang tengok Malaysia, naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut. Kenaikan sebanyak 82%, paling tinggi antara 4 negara. Bila diesel naik, kos transport naik, harga barang naik, kos sara hidup semua naik. Soalan kita, macam mana harga diesel boleh naik 80 sen setiap minggu, 3 minggu berturut-turut? Dan lagi penting, apa sebenarnya pelan kerajaan untuk kawal keadaan ini? Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang didorong oleh konflik Asia Barat sehingga 10 bulan tanpa perlu memotong subsidi bahan api. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto pada Isnin memaklumkan subsidi bagi diesel dan bahan api lain akan diteruskan sehingga akhir tahun 2026. Harga minyak mentah dunia telah meningkat melebihi $100 Amerika setong sejak serangan ke atas Iran oleh Amerika Syarikat dan Israel pada akhir Februari lepas. Sebagai negara pengimport bersih minyak, Indonesia memberikan subsidi besar kepada bahan api domestik bagi mengekalkan kestabilan ekonomi, mengawal inflasi serta melindungi kuasa beli isi rumah berpendapatan rendah daripada ketidaktentuan harga minyak global. Belanjawan 2026 sebelum ini mengandaikan harga minyak global pada $70 Amerika setong. Dengan setiap kenaikan $1 Amerika akan menambah kira-kira 6.8 bilion rupiah Indonesia, kira-kira $506,000 Amerika kepada perbelanjaan negara. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, satu persatu negara mulai merasakan tekanan yang sama. Harga energi yang terus merangkak naik. Dan kali ini, sorotan datang dari Malaides, negara yang selama ini dikenal dengan subsidi bahan bakarnya. Namun kini, kenyataan mulai berubah. Harga BBM diesel di Malaides perlahan tapi pasti mengalami kenaikan. Kebijakan rasionalisasi subsidi yang dilakukan pemerintah membuat harga yang dulunya dimanja, kini harus mengikuti mekanisme pasar. Dampaknya, rakyat mulai merasakan tekanan nyata. Biaya logistik naik, harga kebutuhan ikut terdorong, dan suara keluhan pun makin keras terdengar. Banyak masyarakat Malaides yang mulai kaget karena selama ini mereka terbiasa dengan harga bahan bakar yang relatif murah. Ketika subsidi dikurangi, barulah terasa. Ternyata harga energi itu memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Prospek jualan kenderaan diesel dijangka terjejas tahun ini dengan kesan paling ketara pada segmen komersial. MBSB Research menjelaskan kenaikan harga diesel di semenanjung Malaysia membuatkan pengendali lebih berhati-hati dalam perbelanjaan modal dan menangguhkan perluasan armada. Kos pengangkutan yang meningkat memberi tekanan besar kepada syarikat logistik, pengangkutan barangan serta pengendali lori dan bas. Ketika ini, kenderaan petrol masih mendominasi pasaran dengan 85%, manakala diesel hanya 6%, EV 5% dan hybrid 4%. Faktor luaran seperti konflik geopolitik terus menekan harga minyak, mempercepatkan peralihan kepada kenderaan lebih cekap bahan api. Dengan subsidi bersasar RON95, pengguna massa masih dilindungi. Namun, kenaikan harga bahan api tidak bersubsidi dijangka mengubah arah pasaran automotif Malaysia. Kalau korang ingat lagi, waktu harga minyak mula-mula naik dulu, Anwar kata naik kerana konflik antarabangsa yang telah menyebabkan harga minyak global naik. Tapi yang peliknya sekarang ni bila konflik di Iran dah mula reda, harga minyak global pun dah makin rendah, tapi harga minyak di Malaysia makin tinggi. Anwar punya alasan apa? Oh, kerana kos insurans dan kos logistik. Tapi yang peliknya negara-negara lain okey je turun harga minyak. Oh, negara-negara lain tak perlu bayar insurans kot. Yang berhormat Perdana Menteri, saya nak jelaskan bahawa jentera pembajak guna diesel. Tapi Perdana Menteri kata mana ada 90% rakyat
tidak akan terjejas dengan kenaikan harga diesel ataupun harga minyak yang ada hari ini. Dalam keadaan rakyat yang menanggung beban, boleh Perdana Menteri kata 90% rakyat dalam negara tidak akan terjejas? Anwar, tengoklah realiti di bawah sana. Tengoklah kesusahan rakyat. Jangan hanya minta rakyat faham. Perdana Menteri juga kena faham akan penderitaan rakyat. Lihat semula polisi kerajaan. Apa intervention segera yang boleh dibuat dalam masa krisis seperti ini? Dalam masa yang terdekat ini sepatutnya kita tengok supaya keseluruhannya nanti dapat kita berikan sesuatu yang lebih baik. Dekat Thailand hari ni, harga minyak diesel ni turun 27 sen. Jadi harga minyak diesel di Thailand hari ni seliter RM5.40. Di Malaysia, harga minyak diesel ni naik 70 sen. Jadi seliter harga minyak diesel dekat Malaysia ni RM6.72. Kau bayangkan nak dekat RM7 dah seliter. Persoalannya, kenapa kerajaan Thai dia boleh turunkan harga minyak, kerajaan Malaysia naikkan harga minyak diesel? Ini harga yang tak ada subsidi. Yang pertama korang kena faham, di Thailand ni dia nak sambut pesta Songkran, pesta tahunan lah. Jadi banyaklah rakyat Thai ni, kebanyakannya pengguna kenderaan diesel ni, dia orang akan balik ke kampung, dia akan sambut pesta tu. Jadi nak tak nak, kerajaan Thai ni terpaksa kekalkan harga minyak ni murah kepada rakyat Thai ni supaya rakyat Thai ni tak terkesan. Dekat Thailand ni ada satu sistem yang kerajaan Thai ni dah lama dah buat, tabung simpanan minyak. Jadi kerajaan kenakan cukai kepada rakyat setiap kali rakyat ni isi minyak. Jadi itu sebablah bila harga minyak dunia ni turun, kerajaan Thai ni dia tak turunkan harga minyak ni secara mendadak walaupun harga minyak dunia tengah turun. Sebab kerajaan Thai ni kenakan cukai. Contoh, setiap kali kita isi minyak, jadi kerajaan ambil 50 sen tu letak dalam tabung. Jadi bila tabung tu nak digunakan, waktu sekarang ni lah harga minyak dunia tengah naik, jadi kerajaan Thai ni gunakan tabung tersebut untuk bagi subsidi kepada rakyat supaya rakyat ni tak terkesan. Kita di Malaysia, kalau nak isi minyak, kerajaan tak kenakan cukai. Masalahnya yang berlaku dekat Thai hari ni, tabung simpanan minyak tu dah habis. Jadi kerajaan Thai ni terpaksa berhutang dengan syarikat-syarikat minyak ni, yang mana syarikat minyak ni menggunakan duit dia orang ni untuk kekalkan harga minyak murah kepada rakyat. Jadi apa yang kerajaan Thai ni buat? Kerajaan Thai ni pinjam dekat bank. Kena ingat, pinjam dekat bank ni bukan saja, bukan bagi saja macam tu, dia ada interest dia ada faedah dia yang kena bayar. Siapa yang kena bayar? Rakyat Thai lah nanti akan kena bayar, anak cucu dia nanti akan kena bayar. Berbeda dengan Indonesia, di saat banyak negara mulai goyah menghadapi tekanan harga energi, Indonesia justru punya pendekatan yang lebih matang dan terstruktur. Salah satunya melalui program biodiesel yang bukan sekadar wacana, tapi sudah diterapkan secara nyata. Indonesia mengembangkan biodiesel berbasis kelapa sawit, seperti program B35 yang mencampurkan 35% bahan nabati ke dalam solar. Hasilnya, ketergantungan pada impor bahan bakar fosil bisa ditekan dan harga diesel dalam negeri lebih stabil. Ini bukan kebetulan, ini strategi jangka panjang. Dengan memanfaatkan sumber daya sendiri, Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Dan inilah yang membuat harga BBM, khususnya diesel, bisa lebih terkendali dibanding banyak negara lain. Sementara di sisi lain, ada negara yang baru mulai tersadar ketika subsidi dikurangi dan harga langsung melonjak. Dulu sering merasa paling nyaman, sekarang justru paling kaget saat realita datang. Dan dari sini kita belajar satu hal penting. Kemandirian energi itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal kesiapan menghadapi krisis. Indonesia mungkin tidak selalu terlihat sempurna, tapi dalam hal strategi energi, langkah yang diambil hari ini terbukti punya dampak besar untuk masa depan. Sementara yang lain masih sibuk menyesuaikan diri, Indonesia sudah lebih dulu bersiap.